guys, welcome back to my channel. Iman. Hari ni Iman nak main clay. Clay ni sekarang ni putus. Kau nak hantar kat YouTube ke? Sekarang Iman dengan saudara-saudara Iman, kecuali Ama memang adik Iman. Terutama lelaki sana. Jadi sekarang Saya kita ada perempuan sahaja. Saya, nama saya Aira. So, saya sebenarnya nak macam Iman. Tester dia cantik. Tapi tak jadi-jadi. Jadilah woi. Macam mana? Macam mana nak hantar kat YouTube kan? Pelik. Kau kena buat account dululah. Ya. Kan korang kena buka account dulu. Ya, lepas tu dah buat account. Oh ya guys, semua. siapa yang baru masuk jangan lupa like, subscribe, on notifications. Ting 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 ting. So, dekat tahu tak kenapa kita naik? Diam. Kita naik atas. Dah, turunlah macam tu. Membising je. Kita sini sikit. Apa? Syeh. Boleh tak senyap Susari? Pening aku. Cuba jadi macam tu, Yusuf. Usop. Usop tu diam je. Main kita Sini. diam. Disa sekejap tau. Dah. So, Ni kita- budak comel, budak gendut kita panggil. Mana? Ini gendutnya. Ini gendutnya. Ayah. Jangan gandai lagi. Sana sikit. Okey. Sini si gendut. Yang sana lah menutup. Kita orang naik atas sebab kita orang Bagi tak bising sebab kat bawah bising sebab kat tengah bawah bising. berborak. sebab apa nama? Dia tengah berborak. Orang-orang Lepas tu dia- ada orang gelak-gelak. Orang dewasa tengah gelak-gelak, tengah gosip-gosip. Dia pasal kerja. kerja dengan apa? Dengan Arisa. Hai kakak. Kerja kerajaan dengan swasta. Ya guys. Swasta tu ayah aku lah masuk hospital. Ayah aku masuk hospital. Kita cakap dengan dia orang. Cakap Alah, noob lah. Baik tak payah beritahu, tak apalah saya beritahu. Sebenarnya ayah saya malam. Stop. Aku cakap macam ni. Korang tahu tak situ? Korang tahu tak? Macam gosip pula. Korang tahu tak? Ayah saya malam dia baru keluar dari hospital sebab dia sesak nafas. Kau ni putu pun nak tahu. Sorry kalau aku noob sangat sebab dia yang suruh dia tu pengawas. Kita kena ikut. Kita ada main acting Happy Birthday. Dia berat weh. Dia dah mampu main acting. Ini guys, Iman dah buat bulat. Sekarang kita hancur. Tengok ni. Kecil banget sih. Janganlah. Dia lawan Aiso. Dia lawan kotek. kita penyekkan macam ni. Kita tadi ada buat slime tau tapi tak jadi. Sekarang dah stop dah. Tadi kita orang main slime. Aira. Alah, panggil nama sendiri macam tu pula kalau kau Iman kan. Kok enggak ada cahaya? Lollipop. Tahu tak guys, kalau dekat sini ni guys, memang Terlalu bising dengan saudara-saudara kita ni tak habis-habis tendang. Korang tahu tak? Kalau korang pijak dia bunyi macam ni. Dia bunyi macam ni guys. Cuba. Bisa macam ke bawah. Macam tu. Cuba cakap lollipop. Dah. Duduk. Kecuali Arisa. Mama, boleh tak macam ucuk tu? Tu tadi. Awak senyap baru awak tu. Cepat. Lollipop. Tak senyap kamu ya? Ambil gambar tu. Terlari. Saya jalan je. Okey. Buat tamir. Nak kan? Buat lagi sekali lah. Oh, saya nak juga Sana boleh. sikit. Boleh tu saya nak juga.
Sana sikit. nak weh. Sana sikit, sana sikit. Saya juga. Sana sikit. Sana sikit. Sini. Ambil gambar ke? Okey, sabut. Ya. Okey. Jangan risau. Biar je. Okey. Ya. Sana Arisa. Dah lah. Arisa sana kejap. Okey, jom kita try. Okey. Dah sini. Rasa lem guys. Wow. Cocomelon. Dah, stop. Sana Arisa sana sikit. Tu kamu punya selam tu. Memang sedap sangat. Menangis. Macam kelay guys, macam kelay tu. Macam kelay ni dah lama dah. Sakit tadi? Masih sakit? Masa mandi tadi, sakit tak kat kepala? So guys, kau buatlah cerita yang tu. Cerita yang apa? Yang seram, gosip. tak nak. Tapi guys, cerita yang bukan kau pernah nampak lah. Kita tak nak cerita. Okey, siapa yang like, siapa yang subscribe, kita akan bercerita gosip. Tolong like and subscribe. Kalau dah sekarang, kalau dah kiraan 5, 4, 3, 2, 1, 0. okey, dah belum? Cepat like. Kalau tak boleh tak apa, kita tak marah. Yang dah like and subscribe, terima kasih. So kita dah end dulu. Nanti dah 1.2k subscribers, kita akan cerita gosip. Okay, bye bye guys. Bye. Assalamualaikum.